Porcelain slab, sintered stone betul-betul sama ke? Bukan granite, bukan marble. Tapi dua material ni selalu buat orang keliru. Ada yang kata porcelain slab dan sintered stone sama saja, cuma nama lain. Ada supplier pula cakap tak ada beza besar. Jadi hari ini Uncle Andrew nak tanya balik pada anda, betul ke kedua-dua ini sama? Atau kita cuma rasa sama sebab rupa mereka hampir serupa? Hai semua, Uncle Andrew sini. Dalam video kali ini, Uncle Andrew tak nak bagi jawapan siapa betul, siapa salah. Uncle Andrew cuma nak cerita apa yang biasa berlaku di pasaran Malaysia supaya anda sendiri boleh fikir dan nilai. Asal material ini yang ramai tak perasan. Porcelain slab dan sintered stone memang nampak hampir sama. Dua-dua keras, licin, cantik dan banyak pilihan marble looks. Tapi bila kita tengok bahan asal, ada perbezaan. Sintered stone dibuat daripada campuran mineral semula jadi dan quartz, kemudian dipadatkan dan dibakar pada suhu yang lebih kurang 1200 darjah Celsius. Porcelain slab pula dibuat daripada tanah liat putih kaolin dan dibakar pada suhu tinggi antara 1000 hingga 1300 darjah Celsius. Kedua-duanya melalui proses pemandatan dan pembakaran yang membuatnya keras dan tahan lama. Tetapi cara mereka dibentuk berbeza. Itulah sebabnya kekuatan dan ketahanan di tapak kadang-kadang berbeza bergantung pada cara pemasangan, kekuatan dan penggunaan. Kedua-duanya tahan panas, tahan calar dan serapan air rendah. Sebab itu, dua-duanya sesuai untuk countertop dapur, lantai rumah, dinding bilik mandi, backsplash atau tabletop. Bagaimanapun, cara pemasangan dan handling di tapak boleh mempengaruhi hasil akhir. Bukan semestinya satu material lebih baik daripada yang lain. Kedua-duanya mudah dijaga. Cuma lap dengan kain lembap dan elakkan hentakan kuat. Tidak perlu seal macam marble. Jadi sesuai untuk penggunaan harian. Design dan saiz ramai ingat sama 100%. Dari segi design dan saiz, kedua-duanya ada pelbagai pilihan corak dan warna. Sintered stone kadang-kadang boleh didapati dalam slab yang besar, manakala porcelain slab ada banyak design juga. Tetapi saiz slab dan corak sambungannya bergantung kepada jenama dan stok. Tips pilih design: fikirkan saiz ruang dan corak slab. Slab besar lebih mudah untuk projek panjang, manakala slab kecil lebih fleksibel untuk projek sederhana. Pilihan finishing juga pelbagai, matte, polish atau texture sesuai untuk gaya rumah masing-masing. Ketebalan, mitos yang selalu salah faham. Bab ketebalan pula, ramai salah faham kata porcelain slab nipis, sedangkan di pasaran kedua-duanya datang dalam ketebalan yang hampir sama. Sintered stone 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 20mm. Porcelain slab 6mm, 12mm, 15mm, 20mm. Kedua-duanya ada pilihan nipis dan juga tebal. Jadi, isu nipis atau tebal sebenarnya bukan penentu utama antara dua material ini. Harga ini boleh buat orang fikir. Bila masuk bab harga, barulah ramai mula berfikir. Sintered stone biasanya dijual pada harga yang lebih tinggi, manakala porcelain slab ada lebih banyak pilihan dalam kategori bajet. Kalau anda survey dekat showroom, sintered stone biasanya lebih mahal. Anggaran 200 lebih sampai 900 lebih per kaki persegi. Porcelain slab lebih banyak pilihan bajet. Anggaran 100 lebih sampai 800 lebih per kaki persegi. Ada juga porcelain slab premium yang harganya lebih tinggi. Jadi, harga bukan penentu siapa lebih baik. Sebab itu, Uncle Andrew tak nak terus kata yang mana lebih baik dan yang mana tak di pasaran. Ada supplier kata kedua-dua sama, ada kontraktor kata ada beza, dan ada juga pemilik rumah yang guna bertahun-tahun tanpa masalah dengan mana-mana material. Semua bergantung kepada keperluan, bajet dan projek masing-masing. Jadi, Uncle Andrew nak tanya anda pula, pada pendapat anda, porcelain slab dan
Sintered Stone ini betul-betul sama ke? Atau kita cuma rasa sama sebab rupa mereka hampir serupa? Tulis komen anda di bawah supaya Uncle Andrew boleh tahu pengalaman dan pandangan anda. Kalau video ini membantu, tekan like dan share supaya lebih ramai orang tak keliru bila pilih material untuk rumah sendiri. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak tips dari Uncle Andrew. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.